Dalam rakaman-rakaman saya sebelum ni, masa dengan SRC, memang kita rekod lebih. Cuma lepas saya habis dengan SRC, saya di bawah naungan saya sendiri. So bila baca balik pun, ni pun saya dapat baca daripada sosial lah, laman sosial. Ada lagi lagu, memang saya kata memang betul, memang ada lagu lebih lagi kan. Cuma kita memang tak ada lagi perbincangan yang lebih terperinci untuk macam mana plan secara rekod, sebab mereka pun dah macam family saya, so kita boleh duduk berbincang dengan lebih baik. Kalau cuma keadaan tu dah berbeza lah, suara saya dengan suara sekarang dah berbeza kan. Mohon sedia maklum kan, suara dah berbeza, dia punya tone pun dah berbeza kan. Bagi yang mereka suka dengan style nyanyian lama tu, mungkin boleh terimalah dengan cara nyanyi. Saya pun dah tak ingat dah lagu apa. Macam diajak merakamkan semula? Perbincangan, kena perbincangan lah bagi saya. Sebab masa merakamkan ni ambil masa saya kan. Dan saya pun dalam tahun ni memang ada plan. Kita dah mulakan pun proses untuk menghasilkan album tradisional. So saya mesti kena siapkan album tradisional dulu. Sebelum bulan 12 kena lancarkan. 11 lagu tu semua genre balada ke? Tak tahu, saya pun dah lupa. Mungkin ada tradisional, ada juga tradisional, ada ballad, ada. Maksudnya sepanjang bersama Suria lah, bukanlah? Bersama dengan Suria Records, bersama dengan di bawah SRC.